betul ke ni Pak Mat? Silap mampu. TikTok live dah. Tadi kita live dah. Betul lah ni sebab live Pak Mat. Tak ye, buat live. Okey. Penat buat sos. Sana. Apa boleh komen Sat dah? Line okey ke tak okey? Suara dengar ke tak dengar? Lag ke tak lag kan? Okay, so hai semua. Assalamualaikum. So hari ni sebab ramai yang tanya, ramai yang request untuk Is masak. So hari ni kita akan masak. Buat apa? Tadi kita tengah prepare. Sebab apa? Hari ni Is seorang lagi lah. Is abang kat apa? Is memang lebih kurang lah hari seorang. Tak ada je. Nak join ya ke? Nak join ya buat live? Boleh? Saya nak beli. Beli ya? Yang saya masak? Besok yang kamu masak. Boleh. Esok. Besok ah? Besok. Okay, bye. Okay, so line okay. Thank you so much yang mana yang komen tu. Tahu tak pasang tu? Tahu. Awak pula tak tahu. Kita tahu lah. Hai Kak Ida. Awak bukan ke orang KL, orang Selangor komen. Kalau orang KL panggil apa? Awak kalau orang Penang, awak marka. Orang KL panggil apa? Girlfriend. Cinggir. Okay, Is kenapa tak buat live kat Facebook? Alah, nantilah Is buat live kat Facebook. Okay, apa-apa hampa jangan lupa share dulu live ni. Okay, hari ni Is nak masak sebab hampa duk request sangat Is suruh masak something tu. Benda apa yang something tu? Ada lah kan. Siapa nak tahu Is masak apa hari ni, hampa kena stay tune. Okay, hampa kena stay tune. Kenapa ikat tudung gitu? Nampak tak kemal lah. Sebab kita sajalah kita nak ikat macam ni kan. Nak ikut balik trend-trend dulu kan. Orang dulu kan selalu ikat gini. Okey je kita kan. Kita ulang alik kenapa kan? Awak tak sabar nak tengok masak apa. Selalunya Is masak apa? Cuba hampa teka. Is roti kan masak? Mestilah masak produk Pak Mat lah. Kalau masak sendiri Is takut hampa kena pergi hospital lah lepas tu. Bukannya kita jujur lah. Kita jujur lebih baik. Kalau kita tak pandai masak, kita abang tak pandai masak. Kalau kita pandai masak, kita abang je pandai masak kan. Buat apa kan nak tipu-tipu. Alah, bukannya pelik pun. Perempuan tak pandai masak tak pelik lah. Dengar kata Is tak reti. Tak ada pembantu ke? Ada ke orang nak jadi pembantu Is? Nak teman Is buat live? Nak jadi ejen macam mana? Pok boleh terus klik link dekat bawah. Okay, kita open ejen di seluruh Semenanjung Malaysia. Sebelum tu, thank you so much yang mana yang baru masuk. Selamat datang ke live page Pak Mat Western Cafe. Pak Mat Western Cafe tu apa? Pak Mat Western tu kita menyediakan makanan yang cita rasa hotel, harga warung. Kedai kita terletak di tu akan gas tu lah. Okay, kita terletak di Bukit Minyak, Pulau Pinang. Tengok uncle tu pun nak makan makanan Is masak tau. Nak maknanya apa? Maknanya sedap lah. Kalau Is masak tak sedap, takkanlah uncle tu nak makan kan. Sebelum tu kita kena masak dulu lah, siap-siap. Sebab apa? Takut satgi gas habis. Kalau gas habis,
Naya. Tengok dulu ada gas tak? Sebab tadi ringan je kot. Jangan kata tak ada gas. Muka berminyak dah tu lah. Allah. Kesiput dah bunyi lagu tu lah. Okay, so kita panaskan kuali dulu. So yang mana dalam live ni boleh bantu Ista, boleh bantu tap like tu, tap love tu, tap muka mata love ke, tap lah spam like dekat yang naik dekat tepi ni tapi tak naik dah pun. So apa spam macam ni. Okay, thank you yang mana yang spam like. Yang mana yang boleh bantu share live, boleh share dulu. Okay, thank you so much. Okay, Pak Ahmad Western kita buka seperti biasa dari jam 4 petang sehingga jam 12 malam. So hari ni Is nak masak apa? Lupa. Sana tutup balik guys sebab takut tak gigi habis. Kita tak defrost lagi. Kita kena defrost dulu. Hai semua, Assalamualaikum. Sihat ke hampa? Dah nak Chinese New Year ni kan, mestilah hampa dah dapat bonus, dah dapat gaji. Jauh lah Penang. Nak teman pun jauh. Alamak kak, tak apa. Teman Is dalam live je. Teman Is dalam live pun tak apa kan. Adalah berasa ada peneman tu. Betul tak? Walaupun tak ada orang nak tolong Is sediakan barang ke, tolong Is angkat barang ke, tak apalah, kita boleh angkat sendiri. Kita boleh angkat sendiri. Okay, so kita duduk sat. Sebab kita nak panaskan kuah. Kita tak nak hampa tak tahu lagi guys nak masak apa. So kita masak kuah dululah. So ini packaging yang hampa akan dapat untuk kuah black pepper sauce kita. Macam ni. Dan wajib ya panaskan. Wajib. Dia bukannya makruh ke sunat ke apa, memang wajib lah panaskan kuah black pepper ni. Okay, jangan risau, setiap pack dia ada expired date kat sini. Selalunya 3 bulan lah. Produk Pak Mat memang semua 3 bulan. Macam tu. Kongsi facai. Itulah tadi kita tanya uncle tu pun dia kata kerja, dia tak Chinese New Year. Baru nak minta ampau. Siapa nak bagi ampau kat Is Chinese New Year ni? Ada tak? Ada tak Chinese dalam ni? Kalau Melayu pun nak bagi ampau pun tak ada masalah, kita terima. Dengan orang kata 10 jari ni Is susun untuk menerima ampau tu. Ada yang nak bagi ampau tak? Ya, bagi spam love. Okay, spam love, spam like. Mana Alia? Alia dekat Cameron. Kawan Is mana? Alia dekat Cameron. Tak datang KL ke? Alamak, kalau nak datang KL kena ada orang bawa. Kalau tak ada orang bawa, kita pakai takpi lah. InsyaAllah nanti kalau kok ke Pak Mai nak pergi serbu ejen kita kat KL ke Selangor ke, nanti Is sampai KL memang Is buat live punya. Apa jangan risau. Is ada kat KL ke, Perak ke, Kedah ke, memang Is buat live. So apa yang kena buat? Apa kena tengok live lah kalau nak tahu Is ada kat mana. Selalunya memang kita akan buat live kat KL ke, Johor ke. Kena hampa yang mana yang ejen-ejen yang duduk habis terbakar bulu tangan. Allah. Hampa mana yang ejen-ejen tu pilah pakai admin. Saya buat kabut ni kat sini, admin main lah. Nanti Is berjalan lah sikit kan. So hampa make sure hampa yang mana yang ejen-ejen yang buat kabut tu pilah pakai admin. Kata admin main lah sini. Kami ada buat kabut ni. Boleh lah kita berjalan sikit kan. Ni suruh Jojo skip tak apa. Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang yang masuk live ni.
Is doakan hampa semoga dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin. Ni Is tak tipu tu nampak tak tu terbakar. Aduh. So nak masak kuah black pepper ni senang je daripada tadi beku kan. Ni hampa tengok dia dah sebati, dah menggelegak dah. Apa dah boleh angkat dah. Jangan lama-lama. Okey, jangan lama-lama nanti hangit. Okey. Dah siap masak untuk kuah black pepper. So kita kena tinggal untuk nak masak dia punya main character lah. Main character dia apa hari ni? Hampa cuba teka hari ni Is nak masak apa. Is cerita asal-usul Pak Mat. Boleh. Tapi sambil-sambil Is cerita asal-usul Pak Mat tu, hampa kena teka lah hari ni Is nak masak apa. Sementara benda yang Is nak masak tu defrost. Okey. Okey, Pak Mat Western ni, ramai yang tertanya Pak Mat tu sekadar nama ke ataupun memang ada Pak Matnya. Pak Matnya memang ada, okey. So Pak Mat ni dia nama ayah kepada adik-beradik yang menjalankan bisnes Pak Mat Western ni lah. So mereka ambil nama ayah mereka dan namakan Pak Mat tu bagi untuk namakan restoran Pak Mat ni. And jangan risau, Pak Mat ni dia memang orang Penang. Mereka memang orang Penang. Sebab itulah makanan western kat Pak Mat ni memang ada rasa. Sebab kalau orang Penang ni kalau makanan yang tak ada rasa, dia memang tak ada telan. Penang pun memang hampa tahu. Penang ni dia terkenal dengan sugar makanan kan. Sebab apa dia terkenal dengan sugar makanan? Sebab makanan dekat Penang semua sedap-sedap. So jangan risau. Kalau nak tekuk orang Penang, hampa tak payah duk risau. Masukkanlah daging dalam kuali. Tekalah dulu Is nak masak apa. Tak teka Is nak masak apa macam mana. Is nak masak lembu perak. Izura Aziz kata Is lembu perak. Kambing perak Amira Sabri. Lagi ayam bila nak ada stok. Alamak yang tu Is tak tahu. Kena tanya yang handle bahagian stok. Ni boyfriend Is tak nampak ke? Siapa? Lagi saya dari Perlis nak beli kat mana? Kat Perlis boleh kontak dengan Amira Sabri. Untuk area Perlis boleh kontak dengan Amira Sabri. Is orang Penang ke? Is lahir Johor tapi duduk dekat Penang. Is lahir dekat Johor tapi duduk dekat Penang. Is sesekali bawa Pak Mat masuk live. Semua orang dia kenal dengan Pak Mat. Pak Mat ni dia low profile. Kalau hampa datang Pak Mat pun kemungkinan Pak Mat ada. Tapi hampa tak tahu Pak Mat tu Pak Mat. Hampa cuma tak kenal je. Pak Mat ni dia seorang yang low profile. Dan anak-anak dia pun owner Pak Mat pun seorang yang low profile. Gitu. Dekat Seriap Kanga Perlis ada Karbut agent. Ada Karbut agent kita dekat Seriap Kanga Perlis. Okey. Agak-agak datang Pak Mat boleh jumpa Is tak? Boleh je. Is memang dekat kedai. Alia mana? Alia dia balik Cameron Highland. So siapa-siapa Chinese New Year ni hampa mesti dapat bonus kan? Seronok dapat bonus. Yang dapat bonus tu kerajaan je ke? Alah, tapi yang kerja lain pun mesti dapat bonus. Betul tak? Betul ke tidak? Is nak masak apa ya? Ke produk baru? Sebab tadi master stokis kita request untuk masak produk baru dekat live. Jadilah jangan masak. Kenapa? Mana boleh tak masak? Is nak makan apa kalau tak masak? Is nak makan apa kalau tak masak? So kita sebagai perempuan tak pandai masak pun kita kena masak. Kalau kita tak pandai masak, jangan risau. Produk Pak Mat ada. Kalau laki tu pun, laki tu asyik-asyik asyik-asyik perempuan je kena masak. Kenalah laki lah pula masak kan. Turut saya ingat tu. Tak apa, sama macam otak. Ni yes, tadi dah dapat dah ejen Perlis. InsyaAllah. Okay, ejen-ejen kita ada dekat seluruh semenanjung Malaysia. Cantiknya pelangi. Betul dah tu, ada pelangi. Esok ada jual kat Seriap pukul berapa? Yang mana yang
Tadi ejen poleh tu pukul berapa car boot start? Tak. Awak ni comel lah. Sabar boleh post kan? Minta maaf. Tak boleh post. Produk Pak Mat Western tak boleh post. Nak jaga kualiti produk kita. So nantikanlah. Nantikan. Pak Mat kata insyaAllah tahun ni kita masuk Sabah Sarawak. So harap-harap cepatlah sikit kan kita masuk Sabah Sarawak kan. Semua sebut nama Alia Sat lagi is jealous tahu tak? Taklah, Alia dia macam ni. Alia talent. So kalau Alia free, Alia datanglah sini. Kalau Alia tak free, Alia taklah datang sini kan. Is dapat bonus juga kan. Mana boleh abang. So hampa hak mana yang dah dapat bonus tu, Kak Is jumpa Cameron. Mana boleh Kak Is kerja. Hampa hak mana yang cuti tu mainlah cuti kat Pak Mat Western. Stesen tunggu sat. Stesen Caltex semua tempat ada ke Is? Tak semestinya, ada sesetengah stesen Caltex sahaja yang ada produk Pak Mat Western. Hampa juga boleh tengok dekat Shell. Boleh juga tengok dekat Shell lah. Shell Caltex. Lah sini. Tu pay sikit. Lama. Dah makan ke belum? Dah makan ke belum? Boleh macam singgah lah. Bawa kan live lah ni. Sekarang ke? Sekarang busy ya. Buat live. Seminit. Sekejap mereka tertunggu. Mai sini boleh ya? Mai sini boleh ya? Alamak guys, setakat gambar pula. Boleh lah. Boleh. Betul ke ni? Sad lah. Lah, hantar banner ke? Video. Hantar. Ya, tak. Ni baru lepas hantar banner ke? Dah. Dah? Kita punya kan? Begini je. Tak pernah tahu pula. Boleh kan ni? Boleh Sat. Mana? Alia balik Cameron. Saya tahu. Masuk sikit. Sat nak nampak tunggu Sat nak. Sana. Mau beli dulu. Warna-warni Dah tengah gambar dengan Pak Wawis tengah markah. Lemak. Buat video. Ha? Terima kasih ya. Elok nah. Terima kasih. Nanti saya nak kena tag siapa dia. Saya ni dah lama cari IG tapi tak pernah jumpa pun. Cari je Nurina Izayani. Nurina. Okey baik. Dah foto dah. Okey, saya mention lah. Boleh, tak ada masalah. Sama. Abang kena support Pak Mat. Kena support Pak Mat lah. Awak ni tak support. Boy, depa duk kata is belagot ke? Kalau belagot tak gamak nak kita hari ni. Betul tu dah. Terima kasih Ana. Elok. Okey. Okay guys. Sorry. Hampa ni jahat. Jangan duk kata korang lah. Hai semua. Jealous. Janganlah jealous. Esok saya mat. Boleh. Okay, hari ni Pak Mat Western kita buka dari jam 4 petang sampai jam 12 malam. Hari-hari kita buka. Dari Isnin hingga ke Ahad. Hari-hari. Even public holiday pun kita buka tau. Jangan risau. Memang sedap produk Pak Mat Western ni. Saya dah rasa lembu perak. Kambing perak, ayam perak, sedap. Semua produk dia dah rasa lah. Thank you so much Fida Ibrahim. Istilahkan semoga apa semua dimurahkan rezeki insyaAllah. Amin. Pergi mana pula ada? Tadi ada orang nak bergambar. So kita bergambar lah. Kan? Sebab alang-alang mereka dah jumpa Is kan. Sebab mereka kata sebelum ni mereka tak jumpa Is.
Sabar. Lah kalau hampa mai Pak Mat pun boleh je, tak ada masalah kan. Dia pun bukan kacau, dia pun cuma minta gambar je, takat gambar sahaja. Esok sampai Pak Mat, doakan hampa semoga selamat sampai. Yang mana yang on the way Pak Mat Western sekarang ni, semoga selamat sampai. Dah sampai Roger. Agak-agak tak tahu nak order menu apa, boleh sahaja masuk live Is tanya nak order apa. Is, saya dah sampai kat Pak Mat Western, Maidin ada jual ke? Doakanlah satu hari nanti Pak Mat boleh masuk ke pasaran Maidin ke, Tesco ke, Ion ke kan. Dapat kan produk Pak Mat Western di Lesung Mat Sungai Petani, di Ambangan High. Walk in je. Okay, Alia pelakon ke Is? Bakal pelakon so bukan kaleng-kaleng Alia. Alia dah nak jadi pelakon. Betul. Hang tak mau masak kahwin dengan saya? Tak maulah. Saya toke kambing banyak. Kalau jadi bini saya, boleh buat bisnes kambing perak. Ya ke? Banyak. Kalau banyak kena supply kat Pak Mat Western lah. Oh ya, betul. Hari tu saya pergi Pak Mat Western Penang, saya pakai kad nak beli bayar makan. Tapi sayang tak dapat beli pack guna dari kad bank. Betul. Untuk yang mana yang nak beli produk sejuk beku, hanya cash sahaja yang diterima. Untuk kalau banyak kad memang tak boleh. Minta maaf. Tak apa Kak. Kak Ariza duduk area mana? Nanti kita roger agent je. Agent kita dekat, boleh COD sampai ke pintu rumah. Waalaikumsalam. AS kat mana? Ambangan Seri Aman Central. No. AS kat mana? Syazwani Fazil Alustar. Alustar Alustar kita ada ejen. Boleh je klik link dekat bawah, ataupun boleh pergi walk in dekat Tesco Jitra setiap hari Jumaat ataupun Sabtu daripada 10 pagi sampai ke petang. Ada. Ataupun boleh pergi walk in dekat Jalan Sultanah Sambungan depan Bank Islam. Tengok apa petang ni? Kita nak masak. Hari ni masak apa? Selalunya kita bulu mata tu yang bawa orang nak bergambar. Lah. Beli kat mana? Alamak, Is tak tahu lah. Jana Olala. Brand Shogun. Kita pakai brand Shogun. Memang senang nak cuci. Senang saja nak cuci. Seberang Jaya boleh COD tak? Boleh. Takkan tak boleh. So yang mana dalam live ni jangan lupa tap love, tap like dulu. Boleh tap like, tap love. Okay, boleh share dulu. So selalunya setiap petang Is akan masak lembu. Tapi malang sekali lembu sudah habis. Lembu habis kat kedai. Is fikir lampu lembu tak ada. So lembu habis, kita kena masak kambing. So hari ni kita nak masak kambing lah. Dah lama kita tak makan kambing. So Is nak tengok hari ni kita dapat berapa keping. Is setiap hari lagu tu lah. Is masak, Is nak tahu berapa keping je dapat. Dah semestinya nak makan lah. Semalam kita makan sekeping je, tak puas. So hari ni kita makan banyak keping. Okay. Bukan tu shotgun. Ni Shogun. Kak nak jadi ejen boleh ke? Boleh Muhammad Aidil. Takkan tak boleh kan? So siapa yang nak join ejen, boleh saja klik link dekat bawah. Tapi duduk area mana? Tak ada rezeki nak makan lembu. Betul, tak ada rezeki hari ni. Lembu habis. Kilang pun habis. Lembu habis pula. SHOGUN. Shogun. Periuk ni brand Shogun. Okay. So hari ni kita masak apa ni guys? COD ada di seluruh semenanjung Malaysia. Yang mana yang nak dapatkan produk boleh dapatkan dengan ejen-ejen kita yang dalam live ni.
Ataupun boleh juga klik terus link dekat bawah. Dalam Shopee ada tak kuali tu Is? Alamak Is tak tahulah. Tapi memang kuali ni senang nak cuci lah kalau hampa duk masak kan. Is memang hari-hari pakai hat ni je. Hari-hari pakai hat ni saja. Jangan masak lembu, masak daging sudahlah. Alamak, bukan sama ke tu? Faiz Ikram. Okay. So hampa makan apa hari ni? Boleh share dengan Is. Ataupun baru on the way balik kerja. Tak tahu lagi nak masak apa hari ni kan. So hampa boleh je roger ejen kita. Ejen kita boleh hantar sampai depan pintu rumah. Kalau nak masak terus boleh abang kat kita. Ejen kita tolong defrost siap-siap. InsyaAllah. Kan sementara tu dia pergi lah COD belah-belah jauh dulu. Nak pergi makan sekali boleh tak? Pompoi, kita masak, mereka nak makan banyak cetik. Masak lah. Senang je. So hari ni kita masak yang 650 gram punya. Okay. Kita dah defrost dia dah. Is kata kami beruk. Mana ada Is kata hampa beruk? Tak baiklah kata kau orang beruk. Siapa kata hampa beruk? Is tak kata pun. Buat siakat perak pula. InsyaAllah, mana tahu kan. Sejak-sejak siakat viral ni. Ada je kosong tak? Ada, boleh klik link dekat bawah. Kita memang ada buat pengambilan staff untuk operator pengeluaran dan juga kru restoran. Boleh sahaja klik link dekat bawah. Masak lebih boleh kongsi. Tengoklah dulu macam mana Is nak tengok kalau hampa masak, hampa kongsi dah dengan orang. Amboi, pandailah kata. Okey, kalau macam kambing ni kita boleh nampak dia ada tulang. Tapi kalau lembu memang tak ada tulang. Lembu sold out guys. Lembu sold out Kita tolak belakang sikit. Tidak habis baju ku. Okay, ni dua. Besar-besar dia tebal. Kambing ni dia tebal. Kalau daging dia nipis sikit. Wangi lah. Tak ada dah. Allah. Kau makan terbalik. Mana ni? Lepas tu kuah dia ni jangan buang. Kuah dia kita tuang. Okay. Saya lagi suka lembu perap. Ya ke Fida Ibrahim? Tapi lembu habis. So hari ni tak masak lembu lah. Siapa yang nak dapatkan lembu perap, boleh roger ejen-ejen kita. Siapa yang nak order lembu perak boleh order dengan ejen-ejen kita. Lembu perak dekat kedai habis, kat kilang pun habis. So Is masak kambing lah hari ni. Terima kasih 290 mata memandang. Jangan lupa share guys. Jangan lupa share. Okay. So kita dah habis dah kuah. So perak dia kita tak ada kedekut nah. Kita tak kedekut, kita bagi. Selagi boleh bagi kita bagi. Aduh mak tergalip. Terima kasih. Terima kasih 300 mata memandang. Jangan lupa share. Jangan lupa share guys.
So Is lari sikit sebab dia mercik hak ni. Aduh, mah tu boleh panas. Aduh dah. Ciku apa ni? Isi pun tak meresap lagi dengan perapan. Siapa kata? Jangan risau. Walaupun macam hari ni perak, hari ni Is masak pun masih berasa ya perapan dia. Jangan risau. Jangan risau. Is tahu lah Is dah masak kambing ni hari dah. Cuma dah lama Is dah masak kambing kan, sebab kita dah masak kambing je sebelum ni. Jom kita tengok. Tebal-tebal dia punya daging. Kalau nak dibandingkan dengan lembu, ni tebal. Dan juga besar-besar. Hari tu saya belikan perak buat BBQ pergi camping kat Tasik Pedu. Full ayam, rancak. Is pun dah lama tak pergi Tasik Pedu kan. Tambah pula kita apa? Makan dengan angin sepul-sepul. Rancak-rancak. So hampa mana yang nak pergi camping, jangan lupa bawa kambing perap, jangan lupa bawa lembu perap, dan jangan lupa bawa chicken grade. Terima kasih 300 mata memandang. So hari ni Is masak kambing perap Pak Mat Western. Basuh tangan macam tu je. Ya, basuh tangan pakai ayak. Dalam tu ada ayak, dalam plastik tu. Jangan risau. Admin cuti ya. Admin hari cuti. Nak abang amai kat hampa. Admin ni hari cuti. Okay, so kalau kambing Is suka masak garing. Kalau lembu Is suka masak medium. So kalau hampa nak masak macam mana pun ikut suka hati hampa kan. Janji masak, jangan makan mentah sudah. Habis baju cek. Maang. Mercik meratau lah. Pelik jual minyak lah. Awak pasipor. Lalu depan tadi Is tak ada, ya ke? Is ada ni kat sini, kat belakang kedai. Is ada kat belakang kedai. Nak tanya. Boleh. Nak sikit boleh? Tak nak banyak, nanti gemuk. Jangan risau lah. Is makan hari pun tak gemuk. Hampa cuba Ustaz. Hampa ni baru nak makan sekali dah takut gemuk. Wadap Is review lah daging penguin perap. Is nak review daging penguin. Lambat lagi betul tu. Isi lembu nipis-nipis. Kambing tebal. Betul? Kambing dia tebal sikit. Kalau nak dibanding dengan lembu lah. Lembu dia halus-halus, comel-comel, nipis. Tapi sedap, jangan risau. Produk Pak Mat ni apa je yang tak sedap? Semua sedap. Kan senang. BBQ menu lembu kambing perak terbaik menu Is tu. Memang. Nama kami Is. Pasal apa hampa nak hantar nama kami? Hampa tahu nama Pak Mat sudah lah. Ni belum garing lagi. Okay, so kita kena masak garing-garing guys. Kalau Is suka garing-garing. Kalau hampa nak masak pakai air fryer pun boleh. Hampa nak masak pakai air fryer pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Hampa nak masak pakai air fryer pun boleh. Arang pun boleh. Arang memang sedap kalau pakai arang. Pakai arang memang sedap. Lembu kalau masak pakai air fryer berapa minit? Alamak. Kalau lembu perak hampa set 3 minit je. 3 minit depan, 3 minit belakang. Okay. Kamera tak nampak kambing tu. Boleh. Ni nampak tak Is? Is tak mau duduk sebab sagi. Mercik. Tak dah. Tak nampak pun. Tengok bunyi je. Ni kita masak.
Betul tu, lembu isi nipis. Betul-betul. Okey, dua-dua sedap. Apa boleh je klik link kat bawah ataupun Roger ejen kita. Okey, ejen kita kat sini ada. Duk, call. Angin kuat kau mana ada masak pakai arang best, betul? Masak pakai arang memang the best. Area Pahang boleh dapatkan dengan Izzatul Amira. Okey, siapa yang nak dapatkan area Pahang boleh dapatkan dengan Izzatul Amira. Okey, kambing perap kita 650 gram RM40. 650 gram RM40. Agak-agak Chinese New Year, tak tahu nak makan apa. Boleh Roger dengan kita punya ejen. Ataupun yang mana yang nak walk in datang kedai pun boleh. Boleh booking juga. Kita pun open booking. Boleh je WhatsApp nombor dekat bawah. Klik link dekat bawah. Okey. Masak pakai arang memang best. Memang sempoi lah sahabat kampung. Tapi itulah Is malah nak masak pakai arang sebab malah dah nama pun malah kan. Malah pun kita pakailah kuali kan. Okey. Tapi memang sempoi yang pun masak pakai arang memang pun tak menyesal lah masak pakai arang gitu. Hi to all, hi to all. Area Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan. Boleh Roger dengan Rezwan anak Pak Din. Okey, boleh Roger dengan Rezwan anak Pak Din. Admin nak kena pecat dah. Itulah. Asyik-asyik biar Is buat live seorang kan. Apa pergi marah admin tengok. Apa pergi lah marah admin saya. Kesian Is buat live seorang-seorang. Nak audio area KL boleh Roger dengan Rezwan anak Pak Din. Ridwan Muhammad. Boleh Roger dengan Rezwan anak Pak Din. Okey. Yang mana yang nak grab produk Pak Mat Western ni, boleh je Roger ejen kita kat bawah ni. Ataupun hampa boleh je klik link dekat bawah. Siapa yang nak datang restoran Pak Mat, kita buka seperti biasa dari jam 4 petang sampai jam 12 malam. Dekat mana? Dekat Pulau Pinang sahaja yang kita buka. Mana admin? Kami tersekat ni. Tersekat apa? Duk call 10 kali. Siapa yang call ni? Duk call 10 kali. Siapa dia? Tak tahu ni. Akmal ada underscore M. Ada M. Marketing lah. Ni dia pun Isyak kata depa tersekat. Tersekat apa? Isyak kata depa tersekat. Tersekat apa? Weh, ke habis weh. Weh, Bon. 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 Apa ni? Ke habis pula dah. Tolong Sat. Ambil gas. Gas kat atas. Tolong Sat. Lembu kambing tak masak lagi. Bila nak transfer? Transfer apa? Boleh jalan terus. Macam mana ni? Masak kambing tapi gas habis. Baru ni saya beli dengan wakil di Kuala Terengganu. Kenapa? Ada masa-masa kambing ke? Sat kita screenshot Ya ke? Alamak, minta maaf Azilawati. Boleh tak? Bagi detail kat kita produk tu kalau ada, tarikh bila. Tolong Sat. Tolonglah Sat please. Tak masak lagi ni. Tak masak lagi.
Turunlah siapa-siapa dekat atas. Tak ada orang. Alamak. Ada kat bilik tengah. Han tengok ah botol hantar kan, botol kan. Tengok ah. Kena derah kah? Dia habis pula. Aduh. Taklah, kita minta tolong dia je. Bukan selalu dia nak tolong. Jangan jarang tau. Jangan-jarang dia nak tolong. So kita makan kuah dululah. Ni ada. Lepas tu ni dah masak kot ni. Dah masak dah ni. Ni dah masak dah. Tapi it's not yang lagi garing. Okay, habis pula guys. Nanti kami nak try Pak Mat. Mai. Jangan lupa Mai je. Kita dekat Bukit Minyak, Lot 6, Jalan Industri Tangkas 2, Taman Industri Tangkas, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okay, make sure kawan-kawan mai makan sekali lagi apa? Makan separuh masak lagi. Masalahnya kau ni tak masak lagi kau. Bukan nak kata separuh masak. Masak lagi pun tidak kak. Yang ni macam medium. So istana lah 30 minit tak lagi nak sampai. Mana boleh, ya Allah. Bon ni dia lambat memang siap dah. Lembut ke dagingnya? Pakcik tak ada gigi, teringin nak makan lembut. Memang lembut. Nak tahu lembut ke tak, kena tunggu Is habis masak. Masalahnya gas habis sekarang ni. Tunggu sekejap orang pergi ambil gas. Ni pun satu juga masak pakai gas ni. Gas habis. Ambil lah minyak RZ. Kalau minyak RZ bukan takat masak kambing. Is pun masak dekat sini nah. Okay. Is pun masak kat sini. Area mana ni? Area Puchong. Boleh contact dengan Yana Othman. Wait. Screenshot. Ke habis. Aduh, bahan lah. Itulah tadi Is tengok macam dah nak habis. Tapi macam yakin boleh masak. Tunggu sat tanpa. Sat je. Kita suruh mereka ambil gas sat. Okay, so siapa yang nak main Pak Mat boleh main. Kita buka every day dari hari Isnin hingga hari Ahad, jam 4 petang sehingga jam 12 malam. Boleh main. Public holiday pun kita buka. Weekend kita buka. Apa-apa hari pun kita buka lah. Senang cerita. Gas habis semua ya. Selalu masak kan. Nampak sangat kan kita ni selalu masak. Tengok tu. Siapa yang duk kata Is tak pandai masak tu. Gas habis. Gas rumah hampa bila nak habis. Boy kata kok orang tak masak pula. Masak garing sikit Is. Itulah Is nak masak garing. Sebab tu Is tengah tunggu gas tu. Selamat petang. Ya betul, cuti-cuti Chinese New Year ni bolehlah main Pak Mat Western. Okay, sambil-sambil bercuti kat Penang, sambil-sambil makan kat Pak Mat Western. Kalau tak bercuti kat Penang, jangan risau. Kambing perap ada, lembu perap ada. Hampa pilih je hampa suka yang mana. Boleh roja dengan ejen-ejen kita. 40 ke harga? Ya, 40 harga untuk berat 650 gram. Cuba cakap bahasa Cina. Sanse ulut cipak. Tu tahu lah. Ni hao ma. Lagi. Is ada gambar Pak Mat tak? Sekejap nak tunjuk. Tak ada. Tak ada. Jangan makan mentah, tumbuh taring sekejap lagi. Itulah dah ada taring dah sekejap lagi. Bertambah-tambah taring sekejap lagi. Malu korang, gas habis. Itulah. Malu je korang. Free ya bond hari ni. Nanti akak cari bond. Kalau siapa-siapa cari bond pun sekarang ni handset bond Is tu buat live. Is buat live pakai handset bond. So siapa-siapa yang cari bond, maaf ya, nanti bond reply. Sebab buat masa sekarang ni handset bond ada dekat Is. So rescue kita dah datang. Hantar gas. Payah muka sikit. Tak. Tak. Malah belakang sikit. Okay, terima kasih.
So kita dah ada gas. Marilah kita sambung masak. Senang je. Hampa beli je dah pot mini ni, portable gas ni. Lepas tu gas dia pun kecil-kecil je. Comel sangat. Kalau hampa nak bawa pergi camping, sangatlah recommended. Okay. Selalu gas habis. Selalu gas habis. Betul? Gas kita selalu habis. Dia tahan berapa hari je. Dalam seminggu kot. Macam tu. Melaka ada ejen tak? Ada. Boleh terus klik link dekat bawah. Thank you yang mana yang spam like. Thank you yang mana yang share. Yang mana yang masuk. Boleh main walk in dekat Pak Mat. Kat Pak Mat ramai sangat. Tak sanggup nak beratur. Jangan. Tak perlu beratur. Sebab apa? Waktu weekday memang tak beratur. Kalau main sekarang Is berani kerat jari, memang tak beratur. Okay, hampa boleh main sekarang ataupun setiap hari biasa dari Isnin hingga Khamis. Memang tak ramai. Boleh main. Okay. Boleh main. KL dapat kat mana? Boleh beli dekat Shopee. Boleh beli kat ejen-ejen kita dalam live ni. Ataupun boleh terus klik link dekat bawah. Okay. Area Melaka boleh contact dengan Alina Abdul Kadir. Alina Abdul Kadir. Patutlah WhatsApp tak reply. Yo, handset pun ada dekat saya. Nak main ramai-ramai boleh booking. Betul? Tak lupa juga hampa boleh walk in dekat Caltex berdekatan. Ataupun boleh walk in dekat Petronas. Macam Caltex kita ada Caltex Pekanana, Caltex Bukit Minyak pun ada. Caltex Sungai Limau, Caltex Luna. Dan juga macam-macam Caltex lagi lah. Is tak ingat dah nama. Try makan dulu. Sekejap lagi masak balik. Mana boleh macam tu. Ramai sangat tak sanggup beratur. Kalau tak sanggup beratur boleh booking. Table kita boleh booking dah sekarang ni. Siapa yang nak booking boleh WhatsApp. Klik je link dekat bawah. Okay. Jenuh nak hantar gas ni. Jom start nah. Dah. Gas kat atas je. Dekat je. Banyak kali main ramai ya ke? Fikri boleh booking terus lepas ni. Ajak Bon tu last sekali. Dia nak bagi gas pun dia kalah macam ni. Apatah lagi kita nak suruh dia main buat live sekali. Lembut lagi ya. First time dapat masuk live. Alia Lee kan ni? Alia Lee lah guys. Alia masuk live Pak Mat. Alia Lee. Wah. Hai Alia. Hai Alia. Alia masuk lah. Malu kita. Alia is masak kambing. Kenapa nak kerak jari? Macam mana saya nak cara cicit? Hai Alia Lee. Alia masuk live lah guys. Mana Alia? Lama tak nampak tu. Alia masuk. Alia komen. Alia komen. Yalah, macam nak sure lah kata yang kat Pak Mat ni memang tak ramai. Macam mana nak bagi style? Alah tak bagi style tak apa. Janji Alia dekat sini je. Is tak pandang star-star ni. Is pandang Alia je. Alia tengok lah. Is sorang-sorang je lah. Admin sorang pun tak ada pegang phone. Sorang pun tak pegang phone Alia. Is je. Sorang-sorang. Kalau saya tonggeng 14 kilo tu 4 hari je. Pasal hari-hari duk masak. Sekali masak 4 jam. Tu dia masak apa 4 jam. Hana Hafiz kat tepi ni murung betul lah. Nak jadi dropship boleh ke? Boleh. Klik je link dekat bawah. Kawasan mana tu? Kalau kawasan Pahang boleh roger dengan Izzatul Amira. Area Pahang boleh roger dengan Izzatul Amira guys. Area Banting Selangor ada ejen tak? Ada. Klik je link dekat bawah. Area Johor boleh roger dengan Eureka Ika. Area Bukit Minyak boleh roger dengan Azliana Yusof. Pulau Pinang lah senang cerita kan. Lagi mana lagi guys?
Alia komen tu. Ramai sangat yang tanya pasal Alia kan. Aduh, apa nak? Nak kena siku dia orang tu. Itulah. Dia pun bully Is. Tak ada lah. Itulah Is seorang je Alia. Tak ada orang yang nak nolongnya. So siapa yang nak jadi admin boleh. Kalau dekat Perak boleh Amir Pokya, boleh je klik link dekat bawah. Ya, Ali masuk guys. Jarang-jarang tau Ali nak masuk live dekat Facebook. Is pun tak tahu nama Facebook Ali apa. Sebab Ali kata dia jarang main Facebook. So Is macam excited lah Ali masuk dekat Facebook. Is tahu lah Is masuk live Alia yang time Alia belajar mengaji tu. Aduh, tak boleh belah lah Alia ni. Apa berdua sporting? Mestilah. Okey, yang mana yang tanya nak masak kambing ni kena pakai minyak ke? Hampa tak payah pakai minyak pun tak apa. Sebab kambing ni memang akan keluarkan minyak yang sendiri dia. Sendiri-sendiri dia boleh keluarkan minyak dah. So tak payah pakai minyak pun tak apa. Pelantar minyak boleh COD tak? Boleh. Kita hantar pakai bot. Is berenang pun tak ada masalah. Yalah, senyum. Is senyum kan apa tengok. Alia masuk Is senyum. Apa masuk ada Is senyum. Tak ada kan? Wah, Ali send 75 stars lah. Thank you Ali. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga happy sentiasa. Semoga sihat sentiasa. InsyaAllah. Amin. Semoga berjaya juga dunia dan di akhirat. Is pun doakan juga yang mana dalam live ni. Is doakan apa? Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, sihat sentiasa. Thank you. Ada lagi lah orang yang bagi stars tu. Is tak ada nak baca pun nama. Sorry guys. Singapura ada tak? Boleh PM dengan Master Stokis Johor kita. Eureka Ika. Okay. Rindu betul lah Is nak datang makan kambing. Boleh tak? Boleh. Takkan tak boleh. Datang sekarang pun tak apa Alia. Datang sekarang pun tak apa. Ni Is masak kambing. Lembu habis. So Is kena masak kambing lah. Sebab semalam makan sekeping je. Mana puas kan. So kita kena makan banyak-banyak keping. Baru puas. Nak ikut amboi. Kat rumah tu tak ada kambing. Alia tengok je Is masak tak jealous ke tu tengok. Tengok tu Alia ramai yang tanya Alia mana. Alia ada je tapi Alia ada kat Cameron lah. Okay, salam dekat family Alia kat sana. Aduh, mama panas. Okay, so kita dah masak dah sekeping ni. Okay. Kalau kambing dia lama sikit nak masak. Kalau lembu cepat. Kalau lembu cepat. Kalau kambing dia lama sikit lah. Kalau kambing dia lama sikit. Dia dalam 15 minit macam tu lah. Okay, kalau untuk lembu 6 minit dah settle. 6 minit dah settle. Kambing ni dia lambat lah. Kalau hampa nak garing tu lambat lah. Kalau hampa nak medium tu start saja. Edit Dungun ada tak? Ada, klik link dekat bawah sahaja. Edit Dungun boleh terus klik link dekat bawah. Jomlah tengok ramai yang ajak Alia datang sini tu. Area Muar Tangkap Melaka boleh kontak dengan Ain Fatihah. Okay, area Muar Tangkap Melaka boleh kontak dengan Ain Fatihah. Okay, doakan apa semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, insyaAllah, amin. Yang mana yang on the way datang Pak Mat semoga selamat sampai dan juga dipermudahkan urusan. Dah sampai, jangan lupa Roger Is. Okay. Okay, kita bagi garing-garing sikit.
Is suka garing-garing. Garing-garing baru sedap. Aduh, maaf panas. Maaf panas tu lah. Macam ni. Ni bukan hangit tau. Ni garing. Siapa kata hangit? Tombok ni. Sana kita kikir hak mana yang perap-perap ni. Isi pesoh dah perangat dah. Area Mersing boleh kontak dengan Siti Badrin. Amin. Izzah doakan tu amin je lah kan. Izzah doakan tu hampa tinggal amin je. Ni hampa amin pun tak mahu. Orang doakan apa tahu tak, kita ni dalam dunia ni hadiah apa yang paling susah kita nak dapat? Hadiah doa daripada orang lain. Benda tentu tau. Walaupun kita rapat macam mana pun dengan orang tu, benda tentu ada orang tu nak doa, masukkan nama kita dalam doa dia. So bila orang doakan tu, apa aminkan lah. Sebab tak mudah tau orang nak doakan kita. Kita masak garing-garing. Dah kenyang dah? Tak kalah dah kenyang. Try tengok lalu sini. Hampa lalu sini. Bau Is masak kambing ni confirm berhenti rasa lapang. Serius, mai lalu. Mai lalu. Cek mai lalu dulu. Nanti cek habang lah. Cek lapang ke cek kenyang? Okey, Is ada je kosong tak? Kita ada je kosong. Untuk siapa yang berminat dan berumur 18 tahun ke atas, boleh datang kat Pak Mat Western. Kita ada kerja kosong bahagian operator pengeluaran dan juga bahagian kru restoran. So kalau yang berminat, starting gaji 1.3, maksimum 2,500. Hostel disediakan, makan minum disediakan, pengangkutan pun disediakan. EPF Sokso di Carom. So siapa yang berminat boleh WhatsApp. Nombor dekat bawah juga. Okey, yang mana yang nak join agent pun boleh. Boleh juga. Alhamdulillah. Tak makan lagi dah belahok. Tapi lapang lah, lapang. Okay, lari merata lah peyuk ni. Maaf panas. Oh, tak ditolak lah. Tak buat sangat, tak masuk dapat. Masalahnya masak cabai ni bukan cabai. Ni kambing perak Pak Mat Western. Satu pack berapa keping tak tentu. Perak dia 650 gram. Satu pack tak tentu ada berapa keping. Ada 4 hingga 6 keping. 4 hingga 6 keping. Jangan risau, berat tetap sama. Walaupun 6 keping ke 4 keping ke, berat tetap sama ya. Berat tetap sama. Jangan risau. Okey. Berat tetap sama. Tengok Is je dah buat saya kenyang. Tipulah. Makan pun sehari 5 kali. Kata tengok muka orang dah kenyang. Tekanlah slow-slow. Habis goreng kepala kami. Biarlah. Aduh. Mai lalu kena ambil satu pack kambing tu boleh ke?
Is bawa pun satu pack je. Is bagi hampa yang pack kosong. Pack tipu boleh? Boleh mai lalu. Mai lalu is bagi pack kosong. Mai lalu is bagi pack kosong kat hampa. Goreng jangan lama. Lama tak sabar ni. Sat, tunggu Sat. Nanti Sat. Nampak sedap. Belum try lagi. Kena try. Memang Pak Mat ni dia punya famous lembu lah. Kambing. Lembu. Aduh mata golek. Lembu, kambing kau semua famous lah. Apa jangan tak try. Hampa try lah. Janji hampa try. Hampa try memang famous lah. Nak tanya area Keluang Johor ada tak? Ada. Boleh terus klik link dekat bawah. Klik link dekat bawah. Siapa yang nak dapatkan area Johor ke, area Kelantan, Terengganu, Pahang, semua ejen kita ada di seluruh Semenanjung Malaysia. Siapa yang nak dapatkan boleh terus klik link dekat bawah. Nak dapatkan klik je link dekat bawah guys. Is memang nak masak garing-garing. Sebab Is jenis yang suka garing. Okay. Ni sangatlah simple tau. Sangat mudah. Apa yang masak je. Okay. Dah tiba masak untuk makan lah. Tunggu apa lagi kan. Okay, makanlah guys. Tunggu apa lagi. So Is dapat berapa keping hari ni? Is dapat 4 keping. Okay, Is dapat 4 keping. Tapi daging tebal-tebal, besar-besar lah. Tengok ni. Sedap. Okay, kalau masak kambing dia lama sikit lah. Sorry nampak. Kalau lembu, dia sat saja. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Habislah melekat. Melecik. Masuk. Okay, amin. So jom kita makan. Makan. Jom kita bismillah. Cicah dengan kuah black pepper Pak Mat. Kuah itu siapa kena basuh? Saya lah kena basuh. Dah pandai makan, pandailah basuh kan. Bismillah. Kambing ni Istana nak kata apa lah. Hampa dah memang tahu dah. Betul tak? Second bite. Kita makan saja. Jangan asal perapan dia asal tak? Asal. Tadi siapa yang kata? Perapan tak ada lagi nak perak masuk dalam kambing. Makan saja pun sedap. Siapa yang tanyalah customer kita yang biasa makan kambing saja, mesti dia cakap benda yang sama. Sebab mana-mana pun kita punya produk, makan saja memang berasa. Sebab perapan tu sendiri dah ada rasa.
So sedap. Ni is makan kambing ya hari ni. Dia makan jos senyap sat. Kalau tak dia popek-popek. Okay, dok. Is tak boleh. Dia memang kena makan. Dia kena senyap. So jom kita makan. Sedap ke? Kena try sendiri. Kena try sendiri. Sebab cita rasa kita tak sama kan. Tapi bagi Is memang sedap. Dan rata-rata pun memang tahu Pak Mat Western ni memang sedap. Kita punya killer memang kambing. Selain tu kita ada juga lembu. Lembu pun memang sold out sekarang ni. Memang laku keras. So kalau hampa jumpa ejen-ejen kita yang jual lembu, tolonglah grab cepat-cepat. Walaupun dia terbaru tapi cepat gila sold out. Hak lembu sedap, tak ada tulang. Ya betul, lembu tak ada tulang. RM35 lembu. Licin lah. Is memang suka gila. Daripada makan pakai sudu garfu, kita pakai tangan terus. Ni. PM boleh klik link dekat bawah. Siapa yang nak dapatkan boleh terus klik link dekat bawah guys. Kita ada ejen di seluruh Semenanjung Malaysia. Hak lembu sedap tak ada tulang. Betul, boleh terus klik link dekat bawah. Kita ada lembu dan juga kambing perak. Sedapnya, memang sedap guys. Makan tak ajak? Baru je ajak. Terlihat saya tengok memang sedap ni. Saya dah order 2 kali. Terima kasih. Nanti jangan lupa repeat, okey? Aku yang mengandung ni terlihat pula tengah pemakan. Ya Allah, kau minta maaf. Tapi kalau kau nak order, klik je link kat bawah, okey? Lembu RM35, kambing RM40, 650 gram. Lembu 500 gram, RM35, kambing 650 gram, RM40. Bahagian ni lagi. InsyaAllah hujung bulan 2 ni nak pergi Penang, singgah Pak Mat Western. Semoga dipermudahkan urusan. Dan juga selamat sampai. Tak boleh makan sikit gigi. Lembut guys. Tengok kan. Lembut. Tak ada gigi pun boleh makan lah. Kambing berak RM40. RM40. Berpeluh, mana ada berpeluh? Madu lah. Tak mau cakap. Hampa makan rasa sendiri lah. Lembu perak RM35. Lembu perak RM35.
Okay, harga kita 35 untuk lembu, perak. Untuk kambing, harga RM40. Kita bukan naik harga saja, kita naikkan berat sekali, iaitu daripada 500 gram kepada 650 gram. Jangan risau, mana-mana produk Pak Mat pun hampa akan dapat sos black pepper Pak Mat Western. Okay, sos black pepper Pak Mat Western ni. So, siapa-siapa yang nak dapatkan produk Pak Mat Western boleh terus klik link dekat bawah. Okay, boleh terus klik link dekat bawah. Izdoakan hampa semua semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, insya-Allah, amin. Siapa-siapa yang nak join ejen Pak Mat Western pun terus sahaja klik link dekat bawah. Kita memang memerlukan ejen di seluruh semenanjung Malaysia. Okay? Kita memerlukan ejen di seluruh semenanjung Malaysia. Modal bawah 500 sahaja. Okay, modal bawah 500 saja hampa dah boleh join ejen. Macam mana nak dapatkan? Klik saja link dekat bawah. Klik saja link dekat bawah. Okay? Boleh terus klik link dekat bawah. Kita sambung makan. Okay? Sekejap lagi hampa kata, tak cakap pulak kan dapat makan. Ni. Tengok ni Bismillah. Thank you bini Pak Su. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. So Is pun dah di penghujung live dah ni. Siapa yang nak main walk in dekat Pak Mat Western, kita buat operasi di Bukit Minyak Pulau Pinang. Siapa yang tanya Kuala Johor buka ke tidak, minta maaf, masa sekarang ni kita tak buka lagi. So yang mana yang nak main boleh walk in pun boleh, nak booking pun boleh terus klik link dekat bawah. Siapa-siapa yang nak dapatkan produk Pak Mat boleh terus klik link Pak Mat Western HQ ni dekat bawah ni yang kita dah pin ni, boleh terus klik link. Okay, thank you so much yang mana yang tengok live ni. Doakan hampa semoga dimurahkan rezeki. Boleh ada. Bye semua. Assalamualaikum.